Baiklah, kita akan selesaikan masalah kertas 2. Masalah kertas 2. Okey, tulis seperti biasa. Salin balik soalan. Salin balik soalan. 16/1/4. Okey, tambah negatif 3 sama dengan tak bawah sama dengan. Okey, 6. Kita tengok ada pecahan improper fraction 16 darab, okay, tukar 1 darab 4 tambah 1. Okay, 5/4 tambah tolak, jadi tolak 3. Okay, 16 dengan 4 boleh potong 1, 4. Okay, 4 darab 5 20 tolak 3, 20 tolak 3 13. Okey, anda boleh dapat markah di sini. Okey, dapat 1, dapat markah, selesaikan 1, 17, 1. Okey, 3 markah lengkap. Okey, soalan nombor 2. Cube root negatif 8 bermaksud negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, cube root. Kita akan selesaikan ni ialah kita akan dapat jawapan negatif 2. Okey, bagi B pula. Satu angka. So B ada sejam. Okay, selesaikan B. Cube square root 121 tolak 5 kuasa 2. Okay, kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Square root 121 ialah 11. Okay, kena hafal ni. Tolak 5 kuasa 2. 11 tolak 5 6. 6 kuasa 2 36. So jawapan di sini ialah, kalau kamu dapat sini 1, ini dapat 1 angka. Okey, next. Nombor 3. Okey, selesaikan ni. Data jawapan soalan dulu. Boleh balik 5/4 darab 1/5 tolak 2/3. Okey, sama dengan selesaikan 1 dengan 1. Buat dalam kurungan dahulu. Darab 1 darab 5 tambah 1 6/5 tolak 2/3. Okey, kemudian tulis balik, samakan bawah. 5 darab dengan 3 15. 3 darab 5 15. Okey, di atas ikut bawah. Okey, yang atas ikut yang bawah. Okey, so 6 darab 3 ialah 18 tolak 10. Okey, 10. 18/10 sama dengan, bawah dia sama dengan 15. Okey,
54 salin dulu. Darab 18 tolak 10 ialah 8/15. Dah tak payah buat kurungan lagi sebab ada jawab dalam kurungan. Okey, mana berpotong? 5 dengan 15. 1, 3, 4 dengan 8. 1, 2. Okey, jadi 1 darab 2 ialah 2. 1 darab 3 berarti 3. So, jawapan dia. Dan daripada sini, satu angka. Sini